hukum wanita keluar ke masjid muta'attirah, memakai wangian, boleh ke tidak boleh? Adakah perempuan memang tak boleh pakai minyak wangi? Gitukah? Nah, di sini hadis jelas menunjukkan kata yang dilarang adalah rihuha ya'sif atau ta'sif. Jadi bauan yang menyengat, bauan yang menusuk, bauan yang terlalu wangi. Tu. Jadi apa hukum dia dulu? Kalau tanya apa dia hukum wanita berwangi-wangian? Ini perbuatan, bukan minyak wangi itu yang dibincang. Itu kalau kita baca dalam kitab hukum hakam berkenaan dengan umrah dan haji, wanita ketika mana mandi ihram disunatkan untuk dia memakai wangian di tubuhnya. Selepas mandi itu disapu di tubuh, bukan sapu di baju. Karena nanti takut dipecat baju tu nanti ketika sampai di Makkah untuk kita laksanakan ihram, kemudian kita nak kena masuk tandah, kita pergi pecat baju tadi, kita buh minyak wangi di baju. Maka kalau kita pecat baju tadi dan pakai minyak wangi yang ada di baju tersebut yang kita dah bubuh tadi sebelum ihram contohnya, dan kita dah berwangian pada baju kita ataupun pada kain kita tersebut, maka kita pun pakai balik, kena dam. Kena dam nanti. Jadi kalau kata dipakai di tubuh kemudian terlekat pada baju, tak ada masalah. Kerana dipakai di tubuh dia. Baik, apa dia wangian yang boleh dipakai oleh wanita ketika tersebut? Disunatkan pada lelaki dan wanita untuk dipakai misik, pakai kasturi. Laki pun pakai kasturi, perempuan pun pakai kasturi. Macam tu. Dibenarkan. Tapi keadaan tu sajalah. Keadaan tu saja. Baik, secara umumnya perempuan boleh tak pakai minyak wangi? Harus bagi wanita memakai minyak wangi. Inda dhahabiha ilal masjid, ketika dia pergi ke masjid, dengan syarat apa? Amnil fitnah, terjaga daripada fitnah, jaga daripada fitnah. Haitsu ja'al Qur'anul Karim, karena Qur'anul Karim menyebutkan bahawa boleh untuk seorang tadi atau disuruh untuk seorang tadi mengambil perhiasan ke masjid. Khuzu zinatakum inda kulli masajid. Dan datang daripada sunnah nabawiyah at-taqririyah, bahawa wanita-wanita pada zaman Nabi keluar ke masjid dengan qala'id itrihinna. Qala'id ni maksudnya mereka memakai ada disangkut di tengkuk mereka atau di pinggang mereka dengan wangian. Ada wangian yang mereka letak dalam bekas, disangkut di pinggang ataupun disangkut di tengkuk, dipakai, dibawa maksudnya ke masjid. Jadi tidak dilarang untuk wanita memakai wangian, tidak ada masalah. Manakala hadis yang melarang wanita untuk memakai wangian dimaksudkan tadi adalah bil itri an-naffaz, az-zaid anil had, iaitu yang wangian yang menusuk, yang kalau lalu tu tak pada lalu lagi, dia baru nak lalu, perasan dah wangian dia tadi boleh cap. Boleh faham? Perempuan kena ingat benda ni, jangan duk main-main. Kadang ni burdah sampai ke kaki. Tapi dia pakai wangi tu, Allahu Akbar. Jangan orang tak mengaji tu. Boleh? Sampai manusia boleh memandang dan juga memalingkan pandangan kepadanya. Fa inna hadza haramun. Ni haram hukumnya. Haram. Sama ada wangian tadi dipakai dengan wangian ataupun apa sahaja yang berbentuk laftin nazar. Hadis menunjukkan kepada wangian. Saya dia kata waktu itu boleh kok bobo sikit make up apa semua, kali ini tak. Dimaksud di sini adalah apa sahaja yang laftin nazar. Wangian antara salah satu yang menyebabkan pandangan orang akan cari dia. Woi, wangi pelik ni. Pegang orang cari. Yang tu masalah. Tapi kalau zakat dia lalu dengan keadaan orang pun kata ni wangian ni biasa. Orang pun tak pandang sampai 2-3 kali. Faham? Maka yang tu biasa lagi. Sebab tu di sini tak disebutkan sebenarnya qaid kepada wangian tadi. Yang penting apa dia? Dia bukan mesti wangian-wangian tertentu. Cuma dhabit yang diletakkan oleh Sayyidina Rasul
ataupun yang disebutkan oleh Nabi SAW bahawa wanita hendaklah memakai wangian yang baunya kurang, warnanya terang. Lelaki pula baunya terang, baunya kuat, warnanya kurang. Tamam? Ini warna bagi itu, kerana yang dilihat pada wanita adalah apa dia? Yang dinilai pada waktu tersebut adalah bauannya. Tengok, terang ke, kuat ke, tak kuat. Wanita kena pakai bauan yang tak kuat. Kalau tidak, tak jadilah minyak wangi. Nama pun minyak wangi. Dia kata minyak wangi pun tak ada bau. Tu bukan minyak wangi. Minyak angin pun ada bau. Pasal suruh perempuan pakai minyak wangi, minyak angin, mustajab. Nah, bau minyak wangi, minyak angin, bau gamaknya kat kepala semua. Kalau lalu kat dia tu, bau pening kepala tu hilang. Nah, bau minyak cat kapak. Yang tu kah? Dah. Dan nama apa minyak wangi? Ini malah dia wangi. Tapi wangian tadi orang tak kata ni wangian menyengat. Jadi wangian menyengat ni kalau ibu ayah semua pergi ke mana? Pergi ke Aman Central, tengok Victoria Secret. Victoria Secret tu ada wangian yang menyengat dan ada yang tidak menyengat. Hak nak menyengat tu, menyengatlah rumah jadi lah. Pakai kat suami. Dan ada juga lah minyak wangi hak mahal-mahal tu. Dan tu tidak rugi dan tidak membazir. Bagi seseorang membeli wangian yang mahal dengan tujuan ibadah, tak kira membazir. Kerana tidak ada tabzir dengan perkara ibadah. Tak ada tabzir. Orang kata tasbih pun beli berapa mahal-mahal sampai berapa ratus. Kat Maidin tu kata beli selungguk RM10 je boleh bagi ni, pakai hari ni putih, esok pakai pula yang kedua. Jadi penuh biji tasbih lah rumah dia. Kena putih, kuat sangat tasbih. Jadi beli hak mahal terus contohnya. Harga sampai ratus-ratus. Ada yang sampai ribu-ribu. Jadi apa ni, kenapa yang beli mahal-mahal dengan ni? Membazir ni, banyak lagi benda lain kita boleh beli. Tidak ada bazir dengan perkara ibadah. Kerana ada alatun lil ibadah, alat kepada ibadah. Tak ada orang pegang tasbih sambil dia sebut nama anak dara orang. Tak ada. Milah ada. Buat arif bilah ada. Ada arif bilah? Tak ada. Jadi apa sahaja yang boleh menyebabkan pandangan mata seorang berpaling kepadanya untuk melihat kepadanya pada waktu tersebut, itu yang dilarang. Termasuk apa dia? Termasuk make-up yang ada pada diri dia. Termasuk apa sahaja. Illa ma zahara minha. Manakala yang zahir padanya, contoh kalau dia pakai purdah dan dia pakai orang panggil apa, celak pada mata. Yang ni ma zahara minha. Itu terpaksa untuk dia, kalau kata ni, kalau dia pakai dan memang kalau kata orang panggil apa, dibenarkan untuk zahirkan bahagian yang paling cantik pada wanita, sebenarnya sebahagian para ulama mengatakan mata tu sendiri sebenarnya. Yang kadang menipu orang tadi dengan mata tu lah. Pakai purdah apa semua kan. Atau mata tu yang menarik tu. Jadi kalau di situ dipakai, dibenarkan dalam syarak. Tamam. Dengan syarat tidak boleh orang panggil apa, yang tidak berlebihan, maksudnya begitu. Yang tidak berlebihan. Apa saja pun jangan keluar daripada hadnya. Had berlebihan tadi sampai menyebabkan apa? Syarak dah sebut tadi, sampai menimbulkan fitnah. Sampai menimbulkan fitnah. Fitnah ni apa dia maknanya? Sampai boleh menyebabkan ada mana-mana lelaki yang boleh berkeinginan untuk berzina dengannya. Macam tu. Auzubillah min dzalik.